Bayangkan sepinggan nasi yang kita makan tu adalah impian saja bagi setengah orang. Benda ni real. Serius weh, ramai lagi yang tak cukup makan. Dekat KL ni je, beribu keluarga hidup dalam kesempitan. Ada mak ayah yang kena pilih, nak beli makanan atau nak bayar sewa rumah. Sebab itulah ada zakat fitrah. Tahun lepas je, satu pusat zakat kat Malaysia ni berjaya kumpul lebih 50 juta untuk bantu lebih 30,000 keluarga. Aku sendiri pernah buat beberapa siri video untuk Majlis Agama Islam Perak. Dari situlah aku mula nampak video ni bila sampai ke audien, makin ramai orang akan faham. Dan yang paling penting, makin ramai yang terbantu. Dengan dana zakat ni lah, ada yang dapat makan, ada yang boleh pergi sekolah, ada yang sakit dapat rawatan. Benda ni simple je konsep dia. So guys, kita ada beberapa hari saja lagi. Tak banyak pun, tapi impact dia besar. Dan di kesempatan ni juga aku nak ucapkan selamat hari raya dekat korang semua.